panel pertama saya silakan kerana saya yang merupakan mantan pengerusi YDP Majlis Belia Kelantan. Tak lain tak bukan. Oh, tak lain tak bukan. Abang Hafizul kita. Hari tu bukan? Oh, derah tu. Okey. Okey, panel kedua dipersilakan. Kerana saya juga masih lagi menjawat jawatan handsome semestinya. Tak lain tak bukan Abi Said, Presiden Pengerusi ABIM Kelantan. Okey. Orang ramai ke ABIM? Siapa ABIM dia perangai? Oh, lo sikit je. Okey, yang ketiga. Mantan Presiden Majlis Gabungan Belia Kelantan yang pertama. Tak lain tak bukan Abang Syah kita. Okey. Silakan. Tak ada sini, ada sini. Baik, saya cuba sikap mungkin. Dipersilakan untuk ketiga-tiga panel. Okey. Oh, mana? Abang Hafizul. Okey, baik. Okey. Baik, dipersilakan duduk. Baik, saya cuba ringkaskan sebaik mungkin sebab kita tahu VVIP kita akan datang pukul 3. Jadi, untuk maklumat, pada hari ini kita akan buat satu forum khas untuk bicara tokoh bersama kepimpinan-kepimpinan terdahulu yang saya banyak belajar, yang banyak saya rujuk untuk kita bersama untuk mengilhamkan kepada adik-kakak abang semua berkenaan dengan masa depan dan juga masa kini belia di Kelantan. Baik, tuan-tuan dan puan, untuk soalan pusingan pertama, saya rasa tak sedap kalau saya kecek saja. Selalu boleh setiap panel kenal diri, kalau boleh nama manja ke apa, kerja ke apa. Dan paling penting, hak mengelah kali itu, apa impak belia kepada diri sendiri. Siapa lah ni? Okey, silakan panel pertama. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Ada sahabat kita daripada kaum Cina dan juga India. Oh. Salam Malaysia Madani. Oh, boleh. Okey. Okey. Atas sini, anak sana. Baik, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha wa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Terima kasih adinda kita Saudara Azhar yang juga moderator dan juga Presiden Majlis Gabungan Belia Kelantan. Jadi saya minta beri tepukan sekali kepada saudara Presiden kita hari ini. Jadi kita teruja hari ini. Saya pun rasa rendah diri sebenarnya, rasa kerdil duduk di sebelah orang-orang hebat. Di sebelah kanan ada yang di-Pertua ABIM. Di hujung sekali itu mantan Presiden juga. Jadi kita orang lama ni kita berkongsilah dengan saudara semua adik-adik. Sayanya Hafizul Nizam Abdullah. Kalau junior-junior panggil Hafiz gitu je. Kalau ada sama level kita panggil Hafiz gitu je. Dan kita belia ni tak ada formality, tak ada protokol sangat. Kita gugulah kalau panggilan manja. Saya minta maaf, saya suruh rekod sikit. Main travel banyak. Baik, berumurnya habis dah umur belia, saudara moderator. Dah 42 dah tahun ni. 4 series. Muda lagi. Terasa macam tua lagi. Sebab rambut pun dah hubel dah. Tapi tengok saudara ketua penerangan pun dia muda, tapi dia dah ikut rambut dia dah. Jadi tapi tetap kacak bergaya. Baik, impak kepada diri sendiri dalam gerakan belia ni, kita ringkas je dah intro dia. Dia banyak bertepatan dengan kita punya tema hari ni. Jangan tunggu peluang, cipta peluang. Jadi bila kita join belia ni, banyak peluang yang kita boleh grab. Tak kira di level mana pun, di level kampung, daerah, negeri, Wak Ima, di kebangsaan sendiri pun. Dengan joinnya gerakan NGO ni sebagai third force kepada agenda negara, pelbagai peluang terbuka untuk adik-adik semua. Jadi setakat itu dulu intro. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, nama saya ya, ada hok kena dengan nama yang manja tadilah. Sebagaimana moderator sebut tadi. Nama saya yang sebenarnya adalah Muhammad Saiful Anwar bin Abdul Hadi, atau nama yang sebenar. Tapi kerana saya dulu aktif menjaga anak-anak yatim, dan mereka memanggil dengan gelaran Abi Saif. Itu yang lekat sampai sekarang tu. Ramai daripada kalangan kita pun kalau hok dekat dengan saya dia panggil Abi lah. Kalau hok tak puas hati dia panggil Babi. Itulah selalunya terjadi lah. Alhamdulillah saya terlibat dalam dunia gerakan Islam ini lebih daripada 10 tahun lah. Kalau kira-kira lebih dari 15 pun 16 gitulah lebih kurang. Bermula daripada PPIK ataupun lebih dikenali dengan PKPIM sekarang, khususnya dekat negeri Kelantan. Dan di dalam Jemaah Habim ini kita melahirkan ramai pimpinan-pimpinan belia yang sekarang ini kalau dilihat ada di pelbagai tempat, khususnya kalau komuniti pasti ada. Kalau kita tanya mesti ada yang terlibat dengan Habim. Ada. Cuma kita tidak mengikat dengan ketatlah untuk mereka aktif di mana-mana platform. Asalkan Habim sendiri dia capai objektif, yakni melahirkan pemimpin belia. Ya. Itulah impak yang kita buat selama ni lah di sudut Habim. Ya. Pendek setakat tu dululah, insya-Allah untuk pengenalan. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani, salam menggerak belia, salam belia Kelantan, pemacu perubahan. Pertamanya saya rasa amat bertuah lah pada pagi petang ni dapat kembali di suatu ketika dulu saya pernah berada baru 2 tahun bersara keluar daripada dunia belia, dan sekarang ni saya berada di pentas politik lah, dan saya berbanggalah sebab daripada ni saya yakin semuanya akan menjadi somebody yang akan memberi manfaat kepada masyarakat dan juga negara. Saya berminat, saya sertai dunia belia ni semenjak sejak sekolah lagi sebenarnya. Saya minat dengan persatuan. Saya start aktif di kata 3. Saya dulu belajar di Mahat Pengajar Islam di Jalabaya, dan saya start aktif jadi pengawal sebagainya, dan ada satu pertubuhan yang saya join pada waktu tu namanya Brigade Bakti. Dia ada di peringkat luar, peringkat belia lah. Jadi saya join, dan saya beritahu Brigade Bakti itulah ditubuhkan oleh Habim. Di situlah saya terlibat dengan Habim, dan di bawah Habim tu dia ada beberapa persatuan pelajar. Saya pernah bermula dengan Persatuan Pembimbing Pelajar Islam Kelantan, PPIK, dan saya pernah jadi Esko PKPM Pusat sewaktu belajar di KUIS. Masa tu tahun 2007. Awal-awal di mana 2007 mula? Baru 2 tahun. Baru beranak. Ayah ngamuk baru gewe. Baru duduk ngejah dah. Pada waktu tu tak. Gitulah perjalanan dia. Dan kemudian saya balik negeri dan aktif di peringkat negeri lah dengan Habim. Pernah jadi YDP Habim negeri. Dan dari itu juga Habim sebagai badan gabungan kepada Majlis Gabungan Belia Kelantan, dan dipilih oleh rakan-rakan sebagai Presiden Majlis Gabungan Belia Kelantan lah. Dan Hafizul merupakan antara orang yang saya merujuk lah untuk apa-apa berkaitan dengan belia. Dan bila ditanya mengapa join belia, sebab apa kita kena join belia? Pertamanya, sebab kita ini manusia. Siapa bukan orang sini? Okay. Nasib baik ya. Sebab sifat kita sifat bersosial. Saing, beraktiviti, dan itulah sifat belia, sifat manusia.
Dan kalau kita tengok psikologi, kalau manusia ni ia tidak bersosial, dia akan jadi something lah, kemurungan dan sebagainya. Itu antara faktor yang kita boleh ambil kenapa kita join Persatuan Belia. Selain daripada kita dapat network dan esok-esok pengalaman pengurusan di peringkat belia inilah kita boleh gunakan di peringkat kerjaya esok. Sebab ramai sahabat-sahabat saya bila ia menerima generasi baru sebagai pekerja baru, yang dia tengok yang laju sikit buat kerja lah mereka yang pernah terlibat dengan persatuan. Sebab dia dah biasa buat sorak, pergi mari, telefon, cari sponsor dan sebagainya. Itu antara dia lah. Yang lain-lain tu anda sendiri mungkin lebih mengetahui. Itu saja, moderator. Okey, terima kasih. Kita bukan untuk soalan pertama. Jemput mak dan jemput manik ya, pemanik. Baik, untuk hari ni tuan-tuan dan puan, bagi soalan pertama ni saya lebih kepada kita punya tema berkenaan dengan mencipta peluang dan ruang untuk belia. Oleh itu, untuk soalan yang pertama, untuk panel yang pertama, Abang Hafizul, dalam kita melibatkan kepimpinan belia, sudah pasti dia berkenaan dengan peluang. Itu antara garis pemisah antara kita nak pergi ataupun kita ni sebenarnya tak diberikan ruang. Jadi adakah melihat kepada pekerjaan, ekonomi, kepimpinan itu sendiri, adakah lah ni belia ni tak ada ruang? Adakah sebagai sempit atau sebaliknya? Itu pandangan untuk Abang Hafizul. Soalan. Okey. Soalannya tadi, adakah peluang dulu dan learn ini adakah berbeza? Lebih kurang itulah rangkuman rumusannya dah. Saya suka relatekan dengan apa berlaku dalam perjalanan hidup saya. Saya ingat masa saya sekolah rendah dulu. Sekolah rendah, sekolah menengah, sekolah rendah ni kita cara main bersosial dengan saya. Saya dulu membesar di Pasir Mas. Masa sekolah rendah tu kita naik basikal dah sampai ke Kota Baru. Maknanya tidak ada worries, tidak ada rusing masa tu. Masuk ke sekolah menengah, kita aktif pula dengan co-curriculum. Sampailah ke universiti pun kita fokus pada pembelajaran. Jadi maksudnya, apa yang saya nak sampaikan ialah masa tu kita tak ada mikir pun pasal kerungsingan pasal kehidupan. Saya dulu. Okay. Maksudnya masa tu lagu tu 20 tahun yang lepas. Jadi bila kita beraktiviti, bersosial dengan belia ni, kita bertanya lagu mana senario belia-belia di level 30, 20 sewaktu dia zaman sekolah rendah juga dulu. Jawapannya sama sebenarnya. Dan saya pun relate juga. Saya ada anak dah masuk sekolah menengah, sekolah rendah. Jadi kita tengok dia punya pola kehidupan pun lagu tu. Maknanya tidak ada using sangat pasal kehidupan. Maksudnya peluang tu dulu dengan learning dia sama aja, sebab dunia ni dia tidak berubah. Yang berubahnya ialah kita. Berubah kita. Kalau dulu pun banyak juga peluang. Nak masuk join badan uniform di sekolah menengah, ada peluang. Di sekolah rendah pun disediakan peluang-peluang yang sewajarnya dengan level dia di sekolah rendah. Begitu juga di universiti dan juga kita di level belia, di dewasa sikit ni. Cuma atas pandang kita nak grab lagu mana. Lagu mana kita nak mencuri peluang tu dan mencari peluang tu. Apabila tamat, kita dah pension Saudara Syah, kita dah pension. Dan ini setahun ni saya bermusafir di luar Kelantan sikit dan macam-macam kerja. Saya tinggi-tinggi di bahagian strategik sehinggalah serendah-rendah saya buat belakang kerja. Kita nak tahu lagu mana kehidupan orang lain sebenarnya. Saya jaga groceries, kedai runcit, dan apabila ada masa saya buat Grab. Selain daripada nak jana pendapatan kita kehidupan, poin kitanya kita nak tengok bila kita bersosial dengan pelbagai orang, kita boleh tengok kehidupan orang ni lagu mana, kehidupan itu lagu mana. Lagi kita boleh buat rumusan dan banyak kita boleh, dan saya boleh buat rumusannya. Kalau contoh di bahagian strategik pun ada orang yang mengambil peluang dan ada orang yang tak mengambil peluang. Kategori-kategorinya supaya contohnya dia agak skeptikal dengan dasar-dasar baru KJL. Jadi dia pun berfikiran negatif. Jadi rugi bagi dia. Begitu juga dengan
yang saya jumpa orang sewaktu jadi Grab driver. Ada orang susah. Bila orang susah ni kita tengok, okey, pemikiran dia, percakapan dia lagu ni. Bila kita bawa penumpang yang ada capability sebagai funder, ramai juga profesional-profesional yang kita buat daripada airport, hantar ke hotel, daripada situ kita boleh kenal. Maksudnya dulu pun dia kata sama aja dulu dalam ni sama. Cuma atas mana kita nak mencari dan juga nak mencuri peluang tu daripada orang lain yang bangga. Sebab bila di level student, dia dunia dia tu tidaklah sekejam mana dengan orang dewasa ni. Bila kita dah masuk level dewasa, dah kerja tu, dunia ni sedikit kejam. Dia kena, saya guna perkataan kejam tu supaya kita ada semangat untuk melawan dengan kehidupan ni. Berapa minit dah? Cukup 2 minit deh. Nanti kita ulas pula lagu mana nak mencuri peluang tu. Jadi rumusannya, kalau bagi saya, dulu, ni dan masa depan sama. Cuma atas pandang kita, lagu mana kita nak berevolusi diri kita tu sesuai dengan peluang-peluang yang ada pada zaman kita. Wallahualam. Sekian. Okey, terima kasih kepada panel pertama atas rumusannya. Ruang dan peluang sentiasa sama. Cuma kita berubah sentiasa. Jadi untuk itu, untuk soalan kedua ni lebih kepada keagamaan sedikitlah berkenaan dengan pada panel kedua. Memang kita akui mana-mana agama, Hindu, Islam, Buddha ataupun sebagainya, banyak menentang tentang usaha jujur dan juga integriti. Adakah ketiga-tiga nilai ini sangat sinonim dengan nilai kita sebagai belia untuk mencipta ruang dan peluang? Terutama sekali hak macam Abang Fizo ya, dunia ni kejam. Tu pada pandangan Abi, silakan. Terima kasih kepada tuan moderator kita. Saya tertarik sebenarnya bila sebut tentang dunia itu kejam. Dia setiap generasi ni dia ada untung nasib dia yang berbeza. Tapi masing-masing boleh adapt dengan situasi semasa. Kerana generasi ini ada tugas dia masing-masing dalam membangun perjalanan ataupun pergerakan sesebuah negara. Kalau kita agak khusus dekat negeri Kelantan inilah ya. Baik. Melihat kepada persoalan yang ditimbulkan ya. Beliau ramai daripada kalangan kita melihat peluang tapi dia tidak mencipta. Peluang sebenarnya telah terbuka luas dan sangat banyak ketika ini apabila kerajaan Malaysia kita membuka pelbagai peluang seperti projek-projek belia, inisiatif kepada belia, akta belia pun ada juga dibuat ya, untuk membuka peluang yang lebih cepatlah kepada belia-belia untuk aktif ya. Inisiatif dia, geran dia, plan dia ada banyak untuk belia-belia sekarang ini. Cuma kadang-kadang bila ada belia yang hilang keupayaan untuk melihat adakah peluang itu kaca ataupun permata. Ada yang melihat peluang yang diberikan itu sebenarnya ancaman untuk dia. Tapi ada juga yang melihat peluang itu adalah nilai tambah untuk diri dia. Saya bagi contoh untuk sahabat-sahabat semua fahamlah. Apabila munculnya AI, ada orang lihat AI ini sebagai ancaman. Tak? Macam mana ancamannya? Perkara pertama, data peribadi kita macam mana dia boleh tahu? Yang kedua, segala benda yang kita fikir, tiba-tiba dia fikir lebih daripada kita. Jadi bila kita lihat peluang yang ada ni sebagai ancaman, habislah. Tapi bila para sahabat semua dekat sini melihat AI ni adalah satu peluang. Boleh buat tesis guna AI. Boleh buat homework pun guna AI. Nak mengarang ayat cinta pun guna AI. Peluang, dia jadi peluang lah. Tak. Yang pertama sekali, kita tengok dulu. Lagu mana belia itu melihat dari sudut peluang itu, kaca ataupun permata. Itu yang pertama. Yang kedua, memang semua agama, dia meletakkan manusia yang ada nilai adalah manusia yang menjadi aset kepada sesuatu negara, sesebuah negara. Aset yang diertikan sebagai nilai, inilah dia sebutkan aset ekonomi. Yang boleh kita jual belikan, yang boleh kita masukkan di dalam demand and supply dalam mencipta peluang. Baik.
Apabila kita tengok bahawa nilai adalah aset ekonomi, bermakna di sinilah sahabat-sahabat belia semua kena upgrade nilai tersebut. Dari sudut kejujuran, dari sudut integriti, dari sudut tanggungjawab. Nak nampak dekat mana? Nampaknya, nak nampak nilai ni hanya boleh dilihat apabila kita ke hadapan dan menjadi seorang pemimpin. Kita tengok bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika umur dia, umur remaja ataupun umur belia, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima gelaran Al-Amin itu. Gelaran Al-Amin adalah satu nilai. Sebagaimana sahabat-sahabat semua tengok. Semua ada dekat atas ni, ada gelaran dia masing-masing. Kalau macam saya, habis saya tadi. Gelaran itu diberikan kepada oleh orang ramai kerana mereka melihat nilai kita. Jadi Nabi ni, dia mendapat gelaran Al-Amin sehingga orang boleh percaya, orang boleh letak tanggungjawab, orang boleh letak amanah dan orang boleh letak percaya sipir barang itu kepada dia. Kerana apa? Kerana nilai tadi. Jadi kita kena ingat untuk mencipta satu peluang untuk diri kita memenuhi demand and supply. Kejap lagi lepas ngaji nanti nak cari hijau dan sebagainya. Dekat sinilah kita perlukan aset ekonomi yang orang nampak pada diri kita. Dalam profil kita, kita boleh isi dengan markah CGPA yang tinggi. Kita boleh isi dengan pelbagai keaktifan kita. Resume memang dia membuka peluang itu kepada ramai orang. Tapi bila kita duduk dekat meja interview, kita serah resume dan dilihat. Oh, okey, hebat. Lepas tu dia tanya pula, boleh buat ini ke? Boleh buat itu ke? Bagaimana awak berfikir kalau kita nak cari solusi pada problem-problem ini? Dia akan bertanya kepada kita. Kalau tak luluh, selesailah kita kat situ. Kalau luluh, maksudnya kita ada nilai aset ekonomi tersebut yang boleh kita jual belikan di dalam demand and supply itu. Di situlah peluang untuk kita akan terbuka dengan lebih luas. Rasa situ dululah untuk 2 minit, rasa lebih tu dah. Okey. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Kakanda Abi untuk soalan yang kedua tu. Bagi berkenaan dengan soalan ketiga, untuk panel ketiga, terutama sekali pasal peluang pekerjaan, sangat kait rapat dengan kita lah. Jadi pandangan Abang Syah, gapo selain daripada peluang pekerjaan kita beragak nak kerja ni, gapo nilai tambah perniagaan baru yang boleh diterokai oleh sahabat-sahabat kita di luar sana ni untuk mencipta peluang pekerjaan dan juga mencipta peluang untuk diri sendiri. Baik. Ni boleh tak? Boleh. Ni Ben. Baik, kalau kita kecek lah. Kalau kita kecek pasal hijau lah. Pasal hijau. Sebenarnya isu hijau ni jak zaman saya bujang lagi. Isu hingga ke sekarang ni dia panggil isu generasi. Isu turun temurun. Peluang kerja, taduk kerja dan sebagainya. Terutama Kelantan pula tak. Kalau kita pergi ke data, kita main data sikit dah kita ni, main data sikit. Kalau kita ikut data pada DOSM ataupun Department of Statistics Malaysia, putih sikit. Kadar pengangguran Kelantan pada tahun 2025 ialah 3.5%, lebih tinggi daripada kadar nasional. Nasional peringkat kebangsaan, peringkat seluruh Malaysia lah. Ini menunjukkan peluang pekerjaan formal di Kelantan, masih lagi terhad berbanding kebanyakan negeri lain. Lepas tu pengangguran belia masih tinggi. Kalau dekat Malaysia, kadar pengangguran belia umur 15 hingga 24 tahun sekitar 10.2%. Itu Mei 2020. Dan bagi belia 15 hingga 30 tahun, kadar sekitar 5 hingga 6% ni membuktikan golongan belia masih merupakan kumpulan paling sukar mendapat pekerjaan. Memanglah belia dapat sukar sebab dia paling ramai dah, tak ada kerja lagi dah. Jadi ini ialah statistik pengangguran yang masih tinggi di Kelantan. Namun ada namun dia. Saya ada hack untuk ni. Hack dia pertama untuk fresh graduate
Jangan memilih pekerjaan. Saya hari tu sepak boleh kerja malam di sebuah restoran di Pala Getok, Pasir Beken. Sepak. Dan saya bekerja dengan mungkin dia sedikit dewasa daripada awak, mungkin ada yang sebaya. Lah. Maksudnya jauh umur. Dan saya melihat sebenarnya sebenarnya pekerjaan itu tidak ada masalah. Kerjalah. Yang penting permulaannya ialah anda kena ada income. Sebab apa anda kena ada income? Sebab awak dah dewasa. Awak bukan kanak-kanak. Awak dah habis ni, awak kena cari income sendiri. Kerjalah gapo dulu. Yang kedua, pengalaman untuk bekerja. Duk mana? Kita biasa dengan pengurusan kerja. Kita biasa dengan suasana kerja. Ikutlah kedai makan, kau gapo, kau ada Kelantan. Awak kena ready. Di samping, teranglah mitok kerja yang bidang awak ni. Seterusnya, upgrade skill. Saya nak cerita seorang saya ni tu. Seorang saya. Dia kerja KL, tapi dia boleh alik ke Kelantan. Skill dia reti bahasa Sia. Saya siapa boleh bahasa Sia sini? Akak tangan. Tak boleh tak? Nak ayatnya rare-nya tak? Kemahiran tu. Dengar dia boleh kuasai bahasa yang orang tak boleh. Selain bahasa Inggeris tak? Bahasa Inggeris tu kena kuasai lah kan? Dia dapat bekerja di beberapa syarikat, 2-3 syarikat. Banyak kali dah dia tukar, moga dia ada skill mahal Sedap dia tukar syarikat dah. Dia cari syarikat mahal-mahal gaji dia dah. Dengar bahasa Sia ni. Syarikat yang berurusan di seluruh dunia tetapi dia base di Malaysia. Dengan adanya seorang yang boleh kecek bahasa Sia di KL, dia dah dapat save bajet syarikat banyak dah. Dan itu maksudnya skill, upgrade skill gapo awak ada. Saya ialah kelulusan diploma Usuluddin, tapi saya ada skill graphic design dan saya buka printing sekarang. Dia tak berjaya ke? Tak berjaya. Cuma saya boleh cari makan kat tu. Kalau kepada mereka yang nak bekerja yang masa yang fleksibel, carilah bekerja macam ni. Kalau orang tanya, Abisha, bisnes kan bisnes? Banganlah. Bisnes kan bisnes? Tok guru bisnes saya, termasuk orang sebelah saya lah, tok guru saya. Dia tak sering cerita benda yang indah untuk bisnes. Sebab bisnes ni, dia adalah jangka masa. Memang kita boleh kaya, bisnes boleh kaya. Tapi dia bukan skim cepat kaya. Okey. Yang bisnes kena pertama kali ilmu. Betul. Kena ada ilmu. Kena rajin masuk kelas dan sebagainya, reti lu bisnes tu kan. Marketing, produk ke apa dia. Dan yang kedua, kena bersedia jatuh. Dan yang ketiga, ni tak akhir ni. Yang ketiga, jangan masuk bisnes dengan awak tidak bekerja. Jangan. Sebab awak tak ada duit. Ni pengalaman saya lah. Pastikan bekerja dulu sebelum nak buka bisnes. Wallah.